Cara top up kat Touch and Go menggunakan telefon kita sendiri kurang daripada 1 minit. Apa yang nak tahu, boleh klik button follow dan lihat video ini sampai habis. Hari ini saya akan tunjuk macam mana cara untuk kita top up kat Touch and Go kita menggunakan telefon kita sendiri kurang daripada 1 minit. Tapi kalau kita tak ada apps top up ni, mungkin dia akan ambil masa lebih lama. Kita perlu cari kedai mana yang jual produk Touch and Go. Tapi siapa yang guna apps top up ni, dia boleh beli top up menggunakan telefon sendiri dan top up kat Touch and Go kurang daripada 1 minit. So, kita akan lihat video ni sama ada betul atau tak kita boleh top up kat Touch and Go kita kurang daripada 1 minit. Sebelum kita lihat cara untuk kita top up kat Touch and Go kita menggunakan telefon kita sendiri, kita lihat dulu baki berapa yang kita ada dekat Touch and Go. Sekarang baki kat atas ni ada RM82. Ini adalah baki sebelum kita buat pembelian top up menggunakan sistem top up. Dalam masa 1 minit kita boleh buat pembelian top up dan juga kita boleh top up kat Touch and Go menggunakan telefon sendiri. Saya akan start masa dan start buat transaksi pembelian top up. Kita lihat sama ada betul atau tak kita boleh buat pembelian top up kurang daripada 1 minit. So, kita nak top up kat Touch and Go, kita mesti scan. So, kita masuk sahaja berapa nilai yang kita nak top up kat Touch and Go kita. Klik reload. Okay, so, kita dah berjaya reload kat Touch and Go kita. Biasanya kalau kita beli top up dekat kedai, kita akan bayar ada charge sebanyak 50%. Kalau kita menggunakan apps top up ni, kita beli RM10, kita akan bayar sebanyak RM10 sahaja. So, itu adalah kelebihan kalau menggunakan sistem top up dumbbell ni. Siapa yang nak dapatkan sistem top up dumbbell ni, boleh klik link dekat bio saya dan jika ada soalan, boleh terus tanya.